Bulan ni kita akan buka semua sekali. Kita akan buang dinding dan buang shielding. Kemudian kita akan buka lantai sekali lah. So bila kita dah buka ni semua nanti, barulah senang kerja kita untuk buat pendawaian. Dan juga boleh tengok sekali sama ada dinding-dinding masih elok ataupun perlu diperbaiki lah. Untuk buat masa ni, saya rasa ada part-part bahagian-bahagian tertentu yang mana kita perlu buat sikit anti-rust dan juga buat kerja-kerja pembaikan lah. Kita akan potong dulu. Ambulans ni dia pakai liner anti-slip. Memang bagus lah sebab dia tak licin, ada macam berpasir sikit, tapi memandangkan kita nak buat baru, jadi kita nak kena buka lantai. So kita kena buang dulu liner mana yang ada. Lepas buka lantai baru kita boleh buka dinding, sebab fiber dinding ni dia bercantum dengan lantai. So kita nak buka dinding tak boleh, jadi kita kena buka lantai dulu lah. Okey, kita sambung kerja kita. Jadi sebelum tu kita kena pakai dulu PPE untuk keselamatan lah, sebab banyak sangat kes kena grinder. Sebab saya akan guna grinder lepas ni. Kita akan guna grinder untuk potong, sebab dia pakai pisau dia agak agak keras lah, jadi sakit tangan. Jadi kita pakai grinder lah untuk lebih selamat, cepat. Jadi kita gunakan grinder. Sebelum tu pastikan bila kita guna power tool ataupun guna benda yang berkaitan dengan pecah-pecah, potong, terutama sekali grinder, pastikan pakai penutup mata. Ni pun saya pakai anak saya punya lah ni. Aku di masa zaman PKP dia orang ada pakai untuk penutup muka kan, yang agak kecil sikit, tak apalah, pakai je lah. Yang penting mata kita selamat. Sebab bila pakai grinder, saya dah banyak kali tengok pakai grinder bahaya kena mata dan kena benda lain lah. Linernya agak keras lah. Tadi kita pakai tangan, memang susah. Cuba tengok. Tebal juga dalam lagi. Panjang gila, 2 inci punya skru. Terus reput. Yang ni pun reput. Yang ni pun dah reput. Ini pun reput. Ini pun reput.
Satu je skru boleh buka. Yang ni pun aduh. Yang ni pun dah semua dah halus. Jadi tak ada cara lain, kita guna kuku kambing. Terima kasih. Akhirnya panjang gila skru, 2 inci dia bedal, tapi plywood nampak solid lagi. Tengoklah kita gosok dulu macam mana. Mana kita boleh pakai, kita pakai. Sebab kalau ikutkan ni plywood ni marine grade ni, marine grade memang dia tahan lagi. Kalau ikut kelas dia, kategori yang paling mahal lah plywood ni. Ini memang marine grade sebab kita boleh tengok dia layer kat sini. Layer plywood dia bukan pakai sabut sawit, dia memang permukaan kayu keras untuk dua belah, dan di tengah pun ada permukaan kayu keras. Layer yang kedua dan layer yang keempat diguna kayu sederhana keras, tapi dia memang solid. Kat sini kita boleh nampak dia punya berat, dia punya tebal tu masih lagi shape yang lurus. Tengok nanti kita akan tengok macam mana. Kita buka dulu. Kat sini kita boleh nampak ada yang berkarat. Tapi karat dalam permukaan yang tak terubah, masih lagi boleh diterima. Dia tak ada sampai berlubang terus ke lantai. Berkarat hanya di tempat skru, bekas skru. Sebab bila kita akan teruskan kerja memotong kita akan mulakan potong permukaan vinyl ni. Sebab kita nak buka yang sebelah sini dulu. Yang ni saiz 4x8, yang mana yang sekeping besar lah. Kita buka yang ni dulu. Jadi memandangkan skru, kita tengok memang macam dah karat. So kita payah buka skru, kita terus kopak. Kita cuba kepak tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Patah pinggang macam ni. Aduh. Mampus. Buat kerja seorang-seorang. Agak mencabar juga. Tapi ini 18mm plywood lah. Kalau ikutkan memang tebal, memang berat. Ini nak bawa keluar pun satu hal ni.
Yang bahagian depan ni paling teruk lah. Sebab dulu, kalau tak silap saya, dekat sini kalau original dia, ambulans dia letak sinki. Jadi bahagian ni memang, tengok, lewat pun dah kaput. Tapi nasib baik, lantai belum berlubang. Oh, cuma dekat sini ada. Dekat bahagian handbrake, ada sikit lubang kat situ. Bahagian lain, tak ada lubang. Tapi apa-apa pun, saya rasa benda ni boleh dibaik pulih lah. Tak teruk sangat lah. Plywood ni memang saya rasa kita kena tukar baru terus lah. Sebab dia memang dah berlubang, dah kaput. Okey, kita teruskan. Gambaran keseluruhan yang berlaku sekarang. Tengok kat sini ada kesan yang ni lubang sinki dululah yang saya cakap tadi. Sebab dulu ambulans biasanya dia akan letak sinki kat situ. Jadi untuk keseluruhan kita boleh tengok ni. Kalau kita tengok memang agak buruk lah. Buruk sangat-sangat. Dan dia agak susah untuk di repair. Tapi saya ada satu petua untuk kawan-kawan. Benda yang susah, kita jangan cakap susah. Kita anggap je benda tu senang. Lepas tu kita layan pelan-pelan. InsyaAllah jadi mudah. Sama juga macam kita buat renovation rumah ke, ataupun kita buat rumah. Kalau ikutkan buat rumah lagi teruk. Tapi kalau kita rasa susah, kita jangan fikir buat-buat tak tahu je. Itu je petua dia. Yang penting jalan terus. Yang senang dan mudah hanyalah bagi duit untuk orang lain buat. Itu saja. Itu jalan paling mudah. Tapi kalau tak ada duit, faham-faham je lah. Step yang terakhir, kita dah gosok sebelah sini guna brodawai untuk buang mana-mana karat yang ada. So tinggal lagi sikit je lagi bahagian depan ni. Kita akan siapkan juga petang ni, and then kita akan basuh, buang mana-mana kotor. So jadi karat yang dekat sana tu nanti kita akan buang lah. Basuh hari ni sebab besok kita akan masuk terus anti-rust. Anti-rust tu kita akan guna cat anti-rust lah. Kemudian kita akan letak satu layer waterproofing dengan anti-rust juga. Dia macam rubberized sikit, yang sama macam kita guna dekat luar sana. So nanti dia akan ada dua lapisan protection lah. Jadi untuk ni kita settlekan ni dulu. Tinggal sikit je lagi.
Boleh? Okey. Kita mulakan aktiviti membasuh lantai. Sabun ni kita campurkan dengan chemical untuk menanggalkan kesan kotoran yang susah tanggal. So kita just rendamkan dia, bagi basah dulu, bagi dia bekerja. Kita basahkan semua bahagian. Dan kita biarkan dalam 10 minit, baru kita sental dengan brush. Memang banyak step ni. Jadi tak jadi, belakang cerita. Okey, yang penting layan dulu. Basahkan semua bahagian. Kita yang lagi boleh sih, Pak. Salah lagi kan? Oh, boleh sih. Ini boleh sih pakai itu. Oh, ya. Salah lagi. Tengok itu kuat. Kuat itu. Ayo lagi, coba itu. Kuat itu. Kita lihat sini. Nanti apa boleh nanti. Jangan jalan, jangan. Mari tengok. Kali ni tengok. Tengok. Ah, jangan. Jangan. Jangan.